Kalau korang berada angin. Kalau korang berada di sini, korang dengar sendiri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di mana lagi kalau bukan di sebuah tempat bersejarah di negeri Selangor, yaitu Istana Sultan Jalaluddin ataupun dikenali sebagai Istana Panda. Oke, jom kita masuk ke dalam istana ini. Cuci agak baik. Assalamualaikum. Cuaca agak baik di luar, berangin, dan diharap pada subscriber yang menonton ni jangan terkejut kalau terdengar bunyi dentuman pintu ataupun tingkap. Cuaca di luar sangat berangin. Cantik. Suasana dalam istana ini amat menarik sekali.
Jadi istana ini banyak bilik-bilik. Dan kita pun tak tahu sepanjang istana ini digunakan dulu, apakah fungsi bilik-bilik yang ada di setiap ruangan istana. Bismillah. Dia ada tangga di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi kita ambil kawasan bawah dulu lah kan. Itu angin-angin. Jadi korang jangan rasa terkejut atau takut, itu anginnya. Jadi kiri dan kanan istana ini sama aja. Jom kita naik atas. Tangga dia cantik tu. Tapi dia terlampau curam, bahaya. Kena jaga langkah, berhati-hati. Subhanallah, cantik. Itu nanti ada rumput. Kena jaga-jaga langkah. Bayangkanlah sebelum adanya kelapa sawit ni, macam mana rupa keadaan tempat ni. Jadi ni dah dia kawasan Anjung. Mungkinlah orang-orang zaman dulu, sultan-sultan ataupun pembesar zaman dulu berada di atas Anjung ni untuk melambai rakyat jelata yang keliling ni, ataupun bersantai beristirahat dekat sini sambil melihat keindahan suasana kampung di Kampung Bandar ini. View cantik. Kawasan teruk, lantai dia teruk dan tak selamat untuk dimasuki. Ada dia masuk mata aku ni. Jadi sahabat-sahabat, apa yang ada atas ni semuanya lantai-lantai dia dah banyak reput lah kan. Tak selamat sebenarnya untuk berjalan ke atas ni.
kalau berjalan ramai. Tapi kalau seorang-seorang kita agak gelit dengan apa sekeliling yang berlaku. Tapi kalau untuk beramai-ramai rasanya kena masuk grup baik grup dengan dan 3 orang tak dikalahkan sangat sebab ya istana dalam dengan atapnya yang dah tiris bocor jadi air merebak ke kawasan lantai dan lantai jadi kembang jadi agak tak selamat dan saya berharaplah Jabatan Museum ataupun Kerajaan Negeri Selangor baik pulih lantai dan juga atap untuk keselamatan dan keselesaan pengunjung-pengunjung yang generasi-generasi baru yang akan datang yang berminat dengan sejarah tempat ni. Jadi orang bolehlah berkeliling dengan dalam keadaan yang selamat. Jadi ini merupakan mungkin sebuah surau ataupun masjid dalam kawasan ni. So kita nampak tu dia punya kolah. Mungkin ini andaian saya lah kan. Jadi apa kata kita datang melihat di berbilik-bilik. Korang jangan terkejut angin. Jangan korang sangka kat sini ada titik apa ke. Tak tahu tapi tak nampak aja surau. Mungkin kurang macam taman lah kot. Tak tahu ni ruangan apa. Mungkin ruangan untuk para-para pekerja. Kunci. Seram benda tu jatuh. Bersihnya ruangan ni tutup ni. Wallahualam. Kita sekarang berada di bahagian dapur istana, di mana di sinilah tempat pekerja-pekerja istana memasak untuk baginda tuanku dan mungkin ada jamuan untuk rakyat jelata juga ataupun pembesar-pembesar daripada negeri lain yang datang singgah ziarah tuanku di istana bandar ni. Jadi jom kita pergi lihat-lihat apa yang ada di dapur ni. Cantik kawasan ni, kawasan dapur ni pun
Bila kita masuk kawasan-kawasan sini kan, kita terasa kita kembali ke zaman Kesultanan Melayu Selangor ni. Inilah dapur yang masih kekal, di mana sini letak kawah dia, dan bawah tu adalah kayu api jadi naik. Jadi ini seromong asapnya kot. Saya pun tak pasti, jadi kita tengok balik. Dapat tak korang bayangkan yang suatu ketika dulu kawasan ini sibuk dengan kerja-kerja memasak untuk seluruh seisi istana. Yang ni rasanya betul-betul masjid atau surau dalam tempat ni. Kalau mengikut daripada seni bina dia, ya mungkin cantik. Bayangkanlah kalau kita berada di zaman ni. Di mana kita melihat semua keindahan seni bina dia, kemeriahan dia dekat tempat ni. Kadang orang salah anggap tau bunyi-bunyi yang dentum-dentam tadi tu. So itu adalah angin sebenarnya. Bukan apa-apa, itu angin. Jadi korang jangan rasa seriau ke seram ke apa ke. Itu cuma sekadar angin. Sini satu pintu terbuka. Untuk memang korang istana ni korang boleh masuk. Tapi kena tulis nama dulu lah, dekat depan tu tulis nama. Orang masuk sini dan orang boleh wandering around, jalan sana jalan sini, kawasan ni, boleh lihat apa yang ada dalam ni. Walaupun kosong, tapi kita dapat rasa suasana tau. Suasana. Suasana yang biasa. Oh, ni kamar beradu. Kau nak maha beradu tuanku. Oh, tuanku. Inilah sebenarnya kira rumah dia. Kawasan ni. Depan tu macam istana ni untuk kalau ada urusan negara ke apa dengan pembesar, jadi orang akan ke depan tu. Tengok dalam pintu dia. Pintu dia tengok. Sini ada apa-apa kita tulis tak ada. Saya gelap ni, tapi telefon ni dia auto dia buat macam night mode. Itu kita aku. Cak. Okey, kita naik atas pula. Saya tak pasti ruangan ni ruangan apa, tapi bentuk dia tak adalah macam surau kan. Dia cuma macam, yelah macam saya kata tadi, ini adalah rumah dia. Yang di depan sana tu office. Di depan sana tu office. Sekarang lah orang panggil office kan, ataupun pejabat. Mana kalau ada urusan negara ataupun ada pembesar daripada negara lain yang datang berziarah, jadi baginda akan berada di
depan sana, di istana sana. Jadi ini adalah tempat dia bersemayam ataupun rumah dia. Jadi memang cantik. Kalau korang berada angin. Kalau korang berada di sini, korang dengar sendiri ya. Jadi kalau korang berada di sini, datanglah melawat ke Istana Bandar. InsyaAllah korang takkan menyesal dengan apa yang korang lihat, apa yang korang rasai dekat sini. Semuanya terbaik. Jadi bagi anak jati Selangor, jom ramai-ramai memeriahkan kunjungan sejarah ke Istana Bandar. Baiklah, inilah dia Istana Bandar yang bersejarah untuk tatapan anda semua di Amir Vlog. Jadi siapa lagi yang nak kekal kewarisan sejarah kalau bukan kita sendiri. Bye bye semua.